Dua lelaki maut selepas tertimbus dalam runtuhan tebing tanah setinggi 2 meter. Kejadian berlaku ketika mangsa dipercayai menjalankan aktiviti melombong emas di Jeli Kelantan malam semalam. Dalam kejadian jam 8.20 malam itu, seorang lagi rakan mangsa dilaporkan terselamat. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Jeli, Adeni Ibrahim berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan memaklumkan terdapat mangsa tertimbus tanah di kawasan anak Sungai Ladang Sawit, Jerimbung. 9 anggota dari BBP Jeli bergegas ke lokasi kejadian bagi menjalankan operasi mencari dan menyelamat SAR. Bagaimanapun, operasi menyelamat berdepan kesukaran apabila jentera bomba tidak dapat memasuki kawasan ladang berikutan laluan sempit serta mencabar dan terpaksa menggunakan pikap untuk masuk ke lokasi kejadian. Operasi pencarian dimulakan jam 9.20 malam dan mangsa pertama ditemukan jam 9.25 malam. Manakala mangsa kedua ditemui jam 11.18 malam. Bagaimanapun, kedua-dua mangsa berusia lingkungan 30-an itu disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian sebelum mayat mereka diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Sementara itu, mangsa yang maut dikenal pasti sebagai Muhammad Nur Ilyas Suhaisam, 32 tahun dan Muhammad Ali Akbar, 38 tahun. Menurut Suhaisam, Muhammad Saleh yang juga bapa kepada Allahyarham Muhammad Nur Ilyas, dia tidak mengetahui anaknya pergi melombong emas di kawasan terbabit sehingga dimaklumkan kenalan mangsa kira-kira jam 12.30 malam semalam. Penghulu beritahu ke anak buah dia, suruh pesan kata pergi ke forensik, kata mayat dah bawa keluar. Itu je. Abang kepada mangsa kedua, Muhammad Zaki Ali pula berkata dia mengetahui kejadian itu selepas dimaklumkan salah seorang adiknya menerusi panggilan telefon kira-kira jam 8.30 malam semalam. Katanya arwah adiknya itu bakal menimang cahaya mata kelima pada Ogos ini. Saya mari di kuarter sampai pagi tadi dalam pukul 8, lebih-lebih dalam 8.15 gitulah sampai. Tahunya masa mana? Saya tahu semalam dalam pukul 8 lebih dekat-dekat nak isyak lah. Daripada siapa? Daripada adik. Adik mana lah? Adik malu saya. Allahyarham Muhammad Ali meninggalkan seorang isteri juga suri rumah sepenuh masa dan sedang hamil serta 4 anak berusia antara 2 hingga 12 tahun.